Dalam nak mulakan bisnes Tuan Wow, kita kena mahir 5 flow ni. Flow yang pertama buat marketing, flow yang kedua buat closing, flow yang ketiga pandu cara beli SIM card, flow yang keempat pandu cara daftarkan SIM card dan flow yang kelima yang terakhir guide ejen tersebut. 5 flow ni memang wajib korang faham. Kalau tak faham memang sukarlah nak buat duit dengan Tuan Wow ni. Berita baiknya, dalam Tuan Wow, korang tak payah buat ke semua 5 flow ni. Korang hanya fokus kepada flow yang pertama sahaja, iaitu buat marketing. Jom saya pecahkan flow ni satu persatu. Okey, fokus anda sekarang buat marketing saja, iaitu fokus buat promosi. Anda promote, anda pergi cerita kat orang, anda pergi update status dekat posting. Itulah kita panggil marketing. Anda buat benda ni hari-hari sampai anda boleh dapat prospek hari-hari. Ini sahaja kerja anda. Selepas anda dah dapat prospek, anda mestilah nak closing mereka pula, betul? Jadi ini kita panggil flow yang kedua, closing. Untuk closing ni anda dah tak perlu buat sebab anda hanya perlu bawa mereka ke webinar sahaja. Akan ada speaker yang tolong explain apa itu Tuan Wow dan macam mana SIM card ni buat duit setiap bulan. Guna handphone dapat duit. Jadi speaker yang akan explain siap tunjuk testimoni lagi. Kerja anda hanya bawa mereka ke webinar. Webinar ini kita buat penerangan secara online setiap hari tanpa gagal. Jadi macam mana anda nak bawa prospek anda ke webinar? Anda hanya perlu buka website ekosistem. Anda pergi dekat point nombor 1 ni. Anda copy saja message ni. Dia dah siap message dan juga link untuk mereka join webinar tersebut. Macam mana mereka nak daftar sangat simple. Mereka klik saja link website anda tu. Mereka boleh isi detail yang diperlukan dan klik submit. Dalam masa 5 minit, mereka akan dapat link untuk join webinar dekat email dan juga WhatsApp. Jadi kerja anda dapatkan prospek dan bawa masuk ke webinar. Of course lah, ada yang dengar, ada yang tidak, ada yang berminat, ada yang tak. Mana yang tak tu normal, anda boleh next. Mana yang berminat, mereka mesti nak dapatkan SIM card Tuan Wow. Jadi macam mana mereka nak dapatkan SIM card Tuan Wow? Inilah anda akan pergi ke flow yang ketiga, iaitu pandukan cara beli SIM card. Anda buka balik website ekosistem, anda pergi dekat point nombor 2 tu, anda copy saja message tu, anda hantar dekat mereka. Dalam message ni, dia dah ada link website siap untuk mereka beli SIM card secara online. Bila mereka beli kat situ, automatic office akan terus postkan SIM card terus ke rumah mereka. Tak payah anda nak buat kerja postage. Bila SIM card mereka dah sampai, maka mereka perlu aktifkan SIM card pula. Macam mana nak aktifkan SIM card? Anda hanya perlu buka website ekosistem tadi, anda pergi dekat point nombor 3. Kat sini dah ada skrip beserta dengan link untuk mereka aktifkan SIM card siap-siap. Anda hanya copy message ni, hantarkan pada mereka. Mereka boleh aktifkan SIM card sendiri terus direct bawah anda. Selepas SIM card mereka dah aktifkan, maka dekat situ anda kena guide mereka pula macam mana nak mulakan bisnes. Mereka mesti nak belajar macam mana cara nak mulakan bisnes dengan betul. Jadi anda hanya perlu buka website ekosistem sekali lagi, pergi dekat point nombor 4, anda hantar je message tu kepada mereka. Dekat sini mereka boleh join Kickstart Training yang akan ada speaker khas ajar mereka macam mana nak mulakan bisnes dengan betul. Mereka akan klik link website tersebut, mereka boleh isi maklumat yang diperlukan dan automatik dalam masa 5 minit mereka akan dapat link untuk join Kickstart Training di WhatsApp dan juga email. Selesai kerja anda. Jadi ingat, fokus anda hanya satu saja, iaitu buat marketing hari-hari, dapatkan prospek. Seterusnya untuk closing, bawa mereka ke webinar. Mana yang berminat, pandukan mereka beli SIM card. Bila SIM card dah sampai, pandukan mereka untuk aktifkan SIM card. Nak memulakan bisnes, bawa mereka join Kickstart Training. Jadi daripada point nombor 2 sampai nombor 4 tu, anda hanya perlu gunakan ekosistem sahaja. Anda hanya buat satu kerja saja, iaitu marketing.